Hujan ni. Ikut berimpun. Weh, hang potong-potong becu. Dah lepas depa ikut aku tu, aku suruh depa ikut sini balik. 110 je. Malah lah buat laju kan. Depa lagi 110, 115. Pak timai dia. Hang pantang buat laju depa ikut. Oh, depa ikut penuh. Berimpun. Lepas tu hang ambil tu, hang potong tu aku suruh depa ikut. Kerja balik. Tak payah depa ikut lik lah. Saya pasu mai, saya ikut lik pasu. Balik Tu dia, teruk aduh, berlupa-lupa. Lama nak pakai. Dia bunyi apa tek-tek ni? Tak apa bunyi. Saya nak keluar daripada Pontian Gurun, kembali bergerak sama Adam ya. Kali ni Adam tak sewa 300. Model tak cekang. Kuih lama, kuih basah. Kita kena keluar, kena sungai tadi cepat tau. Hujan. Kita bergerak. Depan motor laju, kita jalan dulu. Okay, kita dah sampai nampak Sungai Dua. Okay, ada. Dah ni barisan besar rider. Ya. Ada lebih daripada 20 orang. Okay. Lebih daripada 20 peserta. Macam-macam motor campur. Paling laju je ni. Ada aku nak ikut apa dah. 600cc. Motor 4 piston, 4 dapur. 4 piston tu. 4 piston. Bunyi sedap ah. 4 piston tu semua. Tu bunyi sedap ah. Itu ni ada V8 laju nak mampu. Tak boleh ligar tu. Budak-budak muda ni. Ni geng-geng RS X dan RS. Motor campur. Ni zone test pun ada. Okay, ni aku seorang lah. Modena Z15 GT. Masih cemerlang mantap.
Karen rasa spring tangan. Laju BM pun tak legal lah. Okay guys, kami dah sampai ke Pantai Remeh. Ya ni, geng kami. Budak-budak muda, geng V8. tak V8 tak kawan, tapi depa ni kawan jangan risau. Depa tak selek, Tapi depa bawa motor depa tinggal kita. Lekas ke depa ni. Oh, tengok tu. Oh, ring 3 batang ni. Rim murah, bukan. Oi. Murah tak murah, nama kata rim tu kemas. Tu dah ni geng kita. Yang ni. Tok janggut. Oh dah tu antara motor. Ni jiran sebelah rumah. Bang Nizam mekanik. Ni dengan motor dah warna merah menyala Domino 400. Itu dia paling power lah ni, ada lagi power. Tu dia ni kami dah sampai dah. Kari kepala ikan. Kepala bapak. Oh ya ni meja kami duduk tang ni. Meja panjang gila. Oh ya ni kami punya kepala lead. Otot panjang tu. Sana otot panjang tu duk order. Oh dah ni meja kami. Ni dia. Tadi abang kata nak belanja kan. Aish, okey belanja. Ni. Kita pergi tengok. Ya dia punya barisan lauk. Udang sak. Udang besar ni. Segala-gala gulai. Ni telur goreng. Mantap. Dia apa ni? Kerang budak, kerang rebus. Mantap ni kena beratok. Cikgu kita. Yes. Kecap kutiau. Ni makan kepala ikan lah, tak makan kutiau. Tak nak makan kutiau. Peluk. Ini kita punya media nombor 2. Dia dengan 360 lah. Lagi drone lah. Kita on drone pula. Dah beratuk. Geng orang kampung mana ni. Dah. Mantap, beratuk jangan tak beratuk. Kepala ikan. Besar punya. Oh dah lagi besar. Naik ngam je kau hai. Oh semua kepala ikan tu. Kepala ikan. Siapa nak lah package semua pilih lah nak yang mana. Kepala ikan jenahak tu. Dan apa merah. Terapu dah. Kepala ikan apa? Ikan bawal. Bawal masak tu. Kalau awak kena kamera besar. Mantap.
apa sini? Teluk Senangin. Nama dia Teluk Senangin. Dulu aku pernah main ada dulu, buat family day kat sini. Cantik ah. Lama tak main. Live bah 3-4 tahun lalu ah. Lebih panas nak mandi dulu tak boleh. Sudah ni tim kami. Satu pondok, ni motor-motor semua. Ni satu pondok lagi. Semua pakat berehat-rehat. Dia semua tim-tim kami. Makanan ni betul kami. Ni abang kita pun bersantai dah. Semua bersantai. Tu dia. Kita tengok belah sana. Tu dia ni semua rider-rider. Ni siapa yang ada sebiji duduk dalam ni? Jom, drone, gambar drone. Kita nak pergi gambar drone pula. Ni. Teluk Senangin. Nak gerak balik. Ui, dah kena langkah. Semua bersedia naik motor nak balik pulang ke Kuala Nerang. Tapi tak ada lagi persinggahan, cuma tak tahu kat mana lagi. Kita follow lah. Hello. Okay, nampak kena hujan hari ni kena hujan tapi tak basah lah. Aku lembab-lembab macam tu lah. Sekarang ni rehat kat Petron Bukit Semanggul, Gunung Semanggul. Tu dia, berehat semua. Ini barisan motor tim kami. Ada lagi ni, Pupi tak mana tau. Tengok tu aku lah. Besar.
Nah, next kami nak berhenti Juru ke. So stay tune. Okay, kami berada di Bukit Tambun. Okay, mai makan cakotiao pula. Cakotiao. Okay, ni barisan bikers. Barisan bikers semua. Semua nak makan cakotiao ya, cakotiao. Oh, yang dia dia. Oh. Kamu. Ni geng ketinggalan. Geng tertinggal. Gang slow, kami gang slow. Kalau dia kau laju-laju kat sana. Abang dua kedai abang tak bayar. Oh, ya. Adik kalau kau Bayar habis. Oh dah. Oh, mantap semua. Pusing bawah yang habis minyak dia. Oh dia cikgu kita. Oh dia pakai kocak guring. Oh dia kocak tu. Oh. Udang. Dia makan tak panggung dah. Dah cakap tiao. Dah Haji cak. Panas. Oi, okey cakap makan cakap. Oh, seorang pula. Wah, dia pun tak sampai lagi. Oi, macam mana maduk dah tu? Makan. Dia pun tak sampai lagi. Alah, mantap. Kita makan dulu. Nak kena calur lah. Mau hujan. Jumpa lagi. Jumpa lagi kita. Jom. Sekejap lagi aku nak pergi Gurun pula. Singgah Gurun rumah, bukan rumah, perjumpaan geng motor Z15 itu. Oh, dia geng motor aku. Tak tahu lah macam mana hujan ni, kena pakai hujan lah. Jom. Jangan sembang kari. Carga.